Orang berpindah ni dia teruk. Bukan kata zaman dulu pindah teruk, zaman lah pindah pun teruk. Dia kata dulu teruk lah Ustaz, nak pindah lori pun payah jumpa. Zaman lah lori ada pun payah nak pindah. Walaupun pindah daripada kampung ke kampung. Daripada rumah kampung nak pergi rumah kondominium. Walaupun kondominium tu kemas apa semua. Nak nak naik lift. Nak turun pergi mai. Pingsan lagu tu je. Siapa yang ada pengalaman kerja sebagai tentera, boleh tahulah azab macam mana pindah. Pindah merata ceruk. Pergi ke sana, pergi ke sini, negeri sana, negeri sini. Habis berceramuk habis dengan anak-anak. Itu gambaran. Susah. Orang yang muhajir ni susah. Penat. Lelah dia. Ialah seseorang yang meninggalkan kejahatan. Maksudnya, nak tinggal jahat itu seolah-olah digambarkan oleh syarak dalam hadis ini, seolah-olah orang yang berpindah. Kita duduk selesa di kampung. Dan seronok duduk kampung. Ada kedai dah puak-puak untuk melepak. Ada dah kawan-kawan yang kenal masing-masing luar dalam kenal. Tiba-tiba kita ada dapat satu notis berpindah tempat kerja ke Sabah ataupun ke Sarawak. Berat. Silat-silat kita tak mau jawatan itu, kita tak mau dinaikkan pangkat, kita lebih rela duduk pada jawatan yang sama, gaji yang sama, tak naik pangkat, yang penting aku duduk kampung aku. Begitu. Bukan senang. Nak musafir. Nak abad tingkatan pertama. Kalau seseorang itu boleh berubah, meninggalkan kemaksiatan yang dia sedang lakukan, maka ia adalah seorang yang muhajir, orang yang sedang berpindah. Orang yang sedang berhijrah. Yang sanggup meninggalkan keseronokan dia, kesedapan dia. Dan begitulah bagi orang yang ada tabiat yang buruk. Berat sangat-sangat untuk dia meninggalkan sesuatu perkara yang tidak elok.